Aku nak kita berurat. Oh! Korang ni yang purba kukus semalam nak dekat 2 jam weh. Nervous sikit ni sebab ni first time ni. Gagal ni Purba akan kena drop, akan kena buang universiti. Purba dia buat 2 puding. Satu yang kuromi ni, yang ni pun kita akan buka juga yang ni. Macam ni ke korang? Ni Purba ada produk sendiri sambal kantan. Kita ada buat promo combo tau, korang boleh terus order. Sambal kantan ni ke korang kita retort, dia tahan lama. So boleh terus makan untuk buka puasa. Purba baru-baru ni sebenarnya segan sikit nak promote sebab Purba jarang buat marketing. Tapi memang Purba ada produk sendiri. Yang ni ke korang rendang air panas je. Makan dengan roti pun boleh. Dia rasa pedas, rasa bunga kantan dia. Kau boleh tengok kat TikTok Purba yang Purba pin video untuk lebih detail kat situ, okey? Astaghfirullahaladzim. Boleh makan ke tak? Purba tak tahulah. Ni kira lulus ke tak ni ke korang? Ke Purba kena repeat paper? Alamak, kat tepi ni tak keluar weh. Aduh. Dia kudung.